Bang, saya tahu hidup bukannya senang. Kalau kata gaji 2,500 tu, bukanlah sikit. Tapi kalau kata kita duk bayar sewa 800 hingga 1,000, habis macam tu je. Saya nak beritahu kat abang, 300k tu boleh dapat rumah sendiri kat tengah-tengah Putrajaya ni lagi. 3 bilik, 2 bilik air, freehold lagi. Rumah ni, surau, gym, taman, semua ada. So kalau kata kau dan anak kau nak membesar di kawasan ni, memang sangat aman. Jalan kaki je ke MRT, ERT, stesen bas, semua dekat. Jadi kalau kau kerja dekat KLIA, KL, Cyber, memang senang. Saya bukan nak paksa abang, tapi kalau kata 5 hingga 10 tahun dah bekerja, gaji pun stabil, inilah rumah yang terbaik untuk abang dan keluarga juga masa depan. Klik link di bawah jika berminat. Sekali, hanyalah sekali.